Okey, Assalamualaikum dan sejahtera. So, ramai pemilik bisnes percaya bahawa dalam dunia bisnes online, mereka memerlukan website e-dagang yang mahal, sistem yang rumit dan pasukan yang besar lah. Hakikatnya, kebanyakannya orang tidak gagal kerana kekurangan idea lah. Semua orang punya idea untuk buat produk untuk bisnes kan. Tetapi mereka gagal kerana semuanya kelihatan merumitkan dan memerlukan kos yang tinggi. So, ramai untuk nasihat saya pada kecil untuk berjaya dalam dunia online, mereka perlu mempunyai website e-commerce yang mahal, lengkap dengan sistem kompleks pembayaran dia, hosting berbayar dan penyelenggaraan yang tinggi. Hakikatnya, anda tidak perlu tu semua kerana dia akan buat anda gagal kerana kos dan sistem yang terlalu rumit untuk skala bisnes kecil dan sebagainya. Okey, di sini saya ingin berikan strategi gabungan Blogspot dan Canva menjadi solusi yang lebih praktikal, jimat dan berkesan. So, apa yang kami ajarkan dalam masterclass kami menggunakan Blogspot dan Canva menggantikan e-commerce yang anda mahukan itu. Okey. Masterclass ini reka untuk mereka kecil. Jika anda punya lebih kurang 1 hingga 4 produk, ada sesuai lah untuk usahawan solo, bisnes yang berkembang, dan anda perlu fokus pada 2 platform saja. Platform pertama adalah Blogspot atau orang biasa panggil bloggers lah. Dia merupakan sebuah syarikat website yang kukuh daripada Google sendiri, percuma dan mudah untuk digunakan. Okey. Blogspot ini digunakan untuk bina website syarikat yang sebenar yang berfungsi sebagai profil rasmi syarikat, cerita tentang jenama latar belakang bisnes, maklumat perkhidmatan dan kelebihan syarikat, dan juga membuat artikel berkaitan anda punya produk dengan industri anda lah. So, dalam artikel yang anda buat ni, kelebihan website syarikat ni selain memberikan penerangan tentang valid atau kepercayaan kepada syarikat dan produk anda, dengan artikel ni penting dengan artikel yang konsisten dan kelebihan ini, anda akan memberikan SEO organik kepada Google, membina kepercayaan pelanggan, menjadikan bisnes anda lebih profesional di mata pelanggan dan rakan niaga. So, Blogspot bukan sekadar website, dia adalah aset yang kepanjang bisnes anda. So, kenapa saya pilih Blogspot? Kerana, okey, anda guna WordPress lah ke boleh. WordPress kena bayar. Kalau bisnes website lebih kurang $4 sebulan. So, ini adalah free, daftar free. Menggunakan domain Blogspot, jika nak ingin buat domain sendiri, beli new domain je lah. So, mana-mana platform kalau nak beli domain, kena bayar kan. So, untuk permulaan, tak perlu. Guna Blogspot dan jual produk anda di sana. Okey? So, nombor 2, Canva. Canva ni sebenarnya punya banyak fungsi. Canva boleh buat website, boleh buat macam-macam semualah. Tetapi dalam kes saya ini, Canva adalah sebuah sales pages yang menjual. Dia untuk membina sales page produk, landing page promosi, halaman khas untuk buat kempen iklan. Maksud dia membuat konten-konten untuk iklan, boleh digunakan Canva. So, dalam kes ini, kita boleh buat website untuk sales pages. So, sales pages semua orang tahu amat penting. Okay? Di mana menjelaskan spesifik tentang produk, manfaat dan tawaran anda serta semua ini anda direka ringkas, kemas dan mesra pelanggan. Dia adalah plug and play saja. Masuk gambar, letak type, dah siap. Okey, mudah dibersuai. Maksudnya mudah dibersuai tanpa kemahiran teknikal. So, Canva tidak menggantikan website, tetapi dia melengkapkannya. Oleh itu, Canva dan Blogspot, dia adalah satu synchronize yang perlu anda ada. Ini adalah rahsia yang saya beri kepada anda, bagaimana membuat sebuah website yang lengkap untuk anda. Okey? Alright. Bagaimana synchronize yang bijak? Kenapa saya kata Blogspot dan Canva ni sebagai synchronize yang bijak? So, saja kami bukan menggunakan 2 platform secara bersaingan. Ni Blogspot lain, Canva lain. Tapi menggabungkannya secara strategik. Semua sales pages Canva dimasukkan ke dalam website Blogspot. Website syarikat menjadi pusat atau hub untuk perniagaan anda. Canva menjadi mesin jualan. Itu sales engine anda. Hasilnya nanti, website syarikat akan datang profesional. Semua produk dan promosi tersusun dalam satu tempat dengan artikel tertentu. Mudah untuk membuat Facebook ads, WhatsApp marketing, Instagram dan TikTok. Bio link. Masuk link syarikat, semua dia tengok produk anda di situ. Okey? Itulah gabungan synchronize yang bijak antara sales pages dan juga Blogspot. Kalau sales pages banyak domain kan? Kita gabungkan dalam Blogspot. Kita gunakan Blogspot website sebagai kita punya main hub kita. So, check apa produk kita nak pun boleh dilakukan. Okey? Kenapa tidak terus buat website e-commerce? Okey. Kenapa saya memberikan anda menggunakan Blogspot? Akan banyak sebab. Pertama, kenapa tidak terus buat website e-commerce? Website e-commerce sesuai untuk syarikat besar. Okey, ini saya beritahu. Tetapi bagi peniaga kecil, dia sering mahu masalah dari segi kos pembangunan yang tinggi, hosting dan maintenance yang tinggi, sistem rumit sukar diuruskan. Memang rumit. Saya punya 2 website e-commerce memang sukar.
tidak fleksibel untuk iklan ringkas, dan banyak fungsi sebenarnya tidak diguna. Nak gunakan boleh. Guna plug, gunakan add-on plug je kena gunakan. Dan ada kalanya ada fungsi-fungsi yang tak perlu ada gunakan sebenarnya jika seorang pendengar kecil, tak perlu. Sebaliknya, Blogspot dan Canva kos sangat rendah, malah boleh dikatakan percuma. Cuma jika anda nak guna Canva Pro, nak mudah lah, RM20 lah. Nak guna Canva Free pun boleh, tak ada masalah. So kedua, mudah diuruskan sendiri, cepat siap dan fleksibel, fokus kepada jualan dan pemasaran, sesuai untuk iklan berbayar dan organik. Ini sebabnya e-commerce saya tak galak anda buat jika anda seorang peniaga kecil. Jangan ikut orang. Blogspot Canva cukup untuk peniaga kecil. Bila anda dah meningkat, baru anda buka ke e-commerce, segala produk bertambah, buka e-commerce. Okay. Kedua adalah relative marketplace. Fee semakin tinggi. Shopee dan TikTok kan khususnya sememangnya bagus untuk trafik. Memang Shopee memberikan lebih kurang 5 juta trafik sebulan. Tetapi realitinya, fee semakin meningkat. Margin keuntungan semakin kecil. 20% hingga 30% hilang untuk diorang saja. Anda tidak memiliki data pelanggan sepenuhnya. Anda tak ada nombor telefon pelanggan, anda tak ada alamat pelanggan. So, sebab Shopee dah sembunyi kan, bahawa sekarang kan, so anda tak ada data. Okey. Seterusnya, akaun anda boleh disekat atau tahan atau di-ban bila masa. Lihat sajalah. Ramai telah berlaku banyak Shopee, kedai-kedai Shopee yang kena ban secara tiba-tiba. Tetapi website sendiri melalui Blogspot, anda memiliki sepenuhnya platform tersebut. Tiada fee. Fee yang anda dapat perolehi pada Shopee atau TikTok, baik anda gunakan untuk buat marketing. 30% marketing untuk sebuah bisnes dari seluruh jualan adalah cukup besar sebenarnya. So pelanggan datang terus kepada jenama anda dapat naikkan personal branding anda, bisnes lebih stabil dan jangka panjang. So, marketplace perlu ada selain pada website, tetapi jangan jadi sebagai main, jadikan sebagai sokongan, bukan sebagai sandaran utama anda. Ini saya masukkan di sini. Kita memang masih perlukan mereka. Ada sale di marketplace, si Shopee dan TikTok, teruskanlah. Tetapi dalam sama juga kita harus tidak bergantung orang kata marketplace sebagai sumber utama kita. Bila masa boleh kena ban nanti atau berlaku kan. So kita perlukan website. Alright. So dan nombor 3, orang kata website ini susah. Tetapi tidak dengan Blogspot dan Canva tu. Saya berikan Blogspot dan Canva. So ramai peniaga kecil dan beranggapan mahu membuat website adalah sesuatu yang susah, rumit dan mahal. Perlu tahu coding, perlu bayar developer, perlu faham hosting, pelbagai istilah teknikal lah. Hakikatnya tanggapan ini lebih pada website e-commerce sebenarnya, bukan kepada semua jenis website. Terutama kepada Blogspot dan Canva adalah mudah. So, dan mesra untuk anda semua, terutama untuk peniaga kecil. So, Blogspot memudahkan anda membina sebuah website syarikat tanpa perlu pening kepala tentang hosting, keselamatan teknikal yang kompleks. Anda hanya fokus kepada menulis, buat artikel, kemas kini maklumat, bina kepercayaan pelanggan melalui artikel yang konsisten. Okay. So, dalam Blogspot website masterclass kami ini, kami berikan kamu template convert, sebuah template jualan website syarikat yang lengkap dan anda tak perlu cari. Kami berikan tak ada cara percuma. Okey, anda lihat nanti link website pages kami nanti. Canva pula memudahkan proses membina website pages yang menarik dan menjual dengan sistem drag and drop seperti tadi. Jadi siapa saja boleh reka halaman tanpa pengalaman design, semuanya patah, kemas dan berterus digunakan untuk buat iklan. So di sini untuk Canva kami ada berikan 15 jenis website Canva untuk anda gunakan. So anda pilih mana terbaik, tapi pada biasanya lah untuk pelanggan saya, mereka boleh design sendiri sebab dia nyaman, mudah sekali. Tapi saya beri juga 15 website untuk anda. Okey. So bermakna website e-commerce yang mahal nak bina, susah nak urus, terlalu banyak fungsi yang perlu digunakan. So gabungan Blogspot dan Canva hanya fokus kepada yang penting. Kita yang kecil, kita nak terus pening kepada. Kita cerita tentang cerita syarikat, tentang produk dan jualan. Itu saja kita ceritakan kat sini. Kesimpulannya, untuk membuat sebuah website tak susah. Yang susah adalah memilih sistem yang sesuai. Untuk yang kecil, saya beritahu Blogspot dan Canva adalah jalan paling mudah, jimat dan praktikal untuk mula membina website. Saya ada berikan contoh, saya sendiri menggunakan Blogspot sebagai sebuah website syarikat dan menjual produk saya ini masterclass dengan saya kerja saya. Anda klik di bawah tu, di bawah note footer ada banyak kami punya blog syarikat untuk anda fahami. So orang percaya. Okey. Kenapa? Oleh itu anda faham kenapa anda perlu sertai masterclass ini. Masterclass ini bukan sekadar ajarnya buat website tetapi strategi lengkap untuk anda bina aset digital business. Saya berikan ke semua all out untuk anda, di mana saya berikan website untuk
Blogspot, website untuk Canva, kelas 17 jam orang kata tutorial video dan juga ebook untuk anda download. Dan waktu tu saya berikan lebih kurang ribuan image Canva template untuk buat campaign dan konten ada social media. Dan yang penting juga dia adalah kami berikan anda dalam membership portal kami. Anda perlu masukkan password dan username yang anda boleh gunakan selama-lamanya, dan kami sesiapkan masa kini membership portal kami untuk yang terbaru. Selain itu juga kami berikan bagaimana untuk buat Facebook Ads untuk anda secara percuma, dan baru ini Facebook Ads adalah menggunakan Meta Adroma. Kami dalam proses untuk membuat kelas ini dan kami masukkan dalam kami punya masterclass website ini. Ini akan berikan untuk anda. So dan juga sistem ini juga sesuai untuk bajet benda kecil. Harga kami adalah untuk kesemua produk ini, masterclass Blogspot, masterclass Canva, Facebook Ads, harganya adalah RM99 sahaja. So dengan kenaikan kos iklan fee marketplace, memiliki website bukan lagi pilihan untuk saya, tetapi keperluan. So saya dapat simpulkan dengan masterclass Blogspot dan Canva ini adalah gabungan untuk strategi yang pintar, jimat kos, mudah diurus, mesra Google SEO, fokus kepada jualan sebenar, kurangkan kebergantungan pada Shopee dan TikTok, banner jenama sendiri, memiliki sistem jualan yang stabil. Memiliki sistem jualan stabil juga memberikan anda bagaimana untuk buat gateway payment, untuk buat jam menggunakan Toyobi. Toyobi ada percuma, kami ajar pada anda. So itu akan berikan untuk anda untuk di Canva dan juga di Blogspot cara untuk buat gateway payment. So masterclass ini adalah pelaburan yang tepat untuk masa depan di sana. Ini kami berikan, kami menjual produk yang berlainan tapi kalau 20 ini kami combinekan, kami jadikan satu supaya lebih mudah 26 ini untuk anda fahami. Inilah rahsia sebenar website. Sebenarnya kita tahu, tapi kita jual pecah-pecah kan. Tapi tahun ini saya rasa ingin all out kepada anda semua dan fokus pada satu produk saja. So jika anda mahu kat ini, anda boleh klik link di bawah ni untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang masterclass website yang kami tawar kat ini. Amat murah, amat efisien. Yang sekarang yang perlu anda fahami, sanggup anda belajar atau tidak. Itu saja. Dengan video yang akan berikan, semua akan berikan terlalu banyak untuk anda fahamkan. Memang anda akan faham walau ada zero knowledge, tetapi berlaku untuk pada anda juga. Okey, itu yang penting sekarang. Okey, assalamualaikum dan sejahtera. Jangan lupa klik di bawah ni untuk mengetahui lebih lanjut tentang masterclass website kami ini. Okey, assalamualaikum.